Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa salli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, turunlah Jibril alaihissalam bersama satu kumpulan para malaikat memohon rahmat ke atas setiap hamba Allah SWT yang sedang berdiri atau duduk mengingati Allah SWT. Dan apabila tiba hari raya Idul Fitri, Allah SWT akan membangga-banggakan mereka pada para malaikatnya. Dia berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan seorang pekerja yang telah menyempurnakan kerjanya? Mereka berkata, wahai Tuhanku, balasannya ialah upahnya diberikan dengan sempurna. Allah SWT berkata lagi, wahai malaikatku, hamba-hambaku lelaki dan perempuan yang telah menyempurnakan perintahku ke atas mereka. Kemudian mereka keluar sambil melaungkan doa. Maka demi kemuliaan dan kehebatanku, kemurahan dan ketinggianku, dan demi kedudukanku, pasti aku menerima doa-doa mereka. Kemudian Allah SWT berfirman, pulanglah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu dan telah tukarkan segala keburukan kamu kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, lalu mereka pun pulang dalam keadaan telah diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, turunlah Jibril alaihissalam bersama satu kumpulan para malaikat memohon rahmat ke atas setiap hamba Allah SWT yang sedang berdiri atau duduk mengingati Allah SWT. Dan apabila tiba hari raya Idul Fitri, Allah SWT akan membangga-banggakan mereka pada para malaikatnya. Dia berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan seorang pekerja yang telah menyempurnakan kerjanya? Mereka berkata, wahai Tuhanku, balasannya ialah upahnya diberikan dengan sempurna. Allah SWT berkata lagi, wahai malaikatku, hamba-hambaku lelaki dan perempuan yang telah menyempurnakan perintahku ke atas mereka. Kemudian mereka keluar sambil melaungkan doa. Maka demi kemuliaan dan kehebatanku, kemurahan dan ketinggianku, dan demi kedudukanku, pasti aku menerima doa-doa mereka. Kemudian Allah SWT berfirman, pulanglah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu dan telah kutukarkan segala keburukan kamu kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, lalu mereka pun pulang dalam keadaan telah diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Kedatangan Jibril alaihissalam bersama para malaikat dinyatakan juga dalam Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Banyak hadis juga menyebut tentang perkara ini. Dan hadis yang terakhir pada kitab ini nanti pun akan diterangkan secara terperinci tentang Jibril alaihissalam yang akan menyuruh para malaikat supaya pergi ke rumah-rumah orang-orang yang sedang berzikir dan beribadat, lalu berjabat tangan dengan mereka. Dalam kitab Ghaliyatul Mawaiz terdapat petikan pada kitab Al-Ghaniyah hasil nukilan Syekh Qadir Jalani rahmatullahi yang menceritakan hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dengan arahan Sayyidina Jibril alaihissalam itu, para malaikat akan berterbaran untuk bersalaman dengan orang-orang yang beriman, sama ada mereka berada di rumah yang kecil atau besar, di darat atau di laut. Para malaikat tidak akan masuk ke rumah-rumah yang ada anjing, khinzir, orang yang berhadas besar kerana zina ataupun gambar manusia atau haiwan. Betapa banyak rumah orang Islam yang tergantung gambar sebagai perhiasan. Sebenarnya mereka merugikan diri mereka dengan tangan mereka sendiri daripada memperolehi nikmat rahmat yang begitu besar. Orang yang menggantungkan gambar hanyalah seorang dua saja, tapi oleh kerana dia menjadi punca terhalangnya malaikat rahmat masuk ke rumah itu, maka dia turut merugikan seluruh ahli rumah itu. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.